ditakwilkan selain daripada kafir. Jadi ada satu individu dulu beberapa tahun lepas. Dia bukan ada sekadar ada tauliah. Dia panel untuk bagi tauliah kat orang. Nak bagi temu duga, kena mengadap dia dululah di sesebuah negeri. Dia kata kalau orang tuan-tuan nak kenal ada orang sembahyang macam Antromen dia kata. Pak Wahabi ni sembahyang macam Antromen. Tengok tangan dia kata. Tangan dia, cara dia kiam. Sedangkan benda tu adalah hadis. Macam mana dia boleh jadi panel tauliah? Dia kata ni sembahyang Antromen. La ilaha illallah. Tak mengaji confirm, tak mengaji hadis. Ini Pak Wahabi ni dia sembahyang macam Antromen. Orang buat itu mengikut sunnah Nabi, mengikut hadis Nabi, dia boleh mempersendalkan pula. Jadi maknanya nak mengajarkan, nak bagi tauliah kena ada ilmu. Ilmu pula Imam Bukhari kata al-ilmu bit-ta'allum, ilmu tu kena mengaji. Mengaji maknanya cari guru-guru yang mursyid, kena ada kitab. Kena ada guru, kena ada kitab, mengaji secara bertalaqi. Baru boleh kita sehabis. Kita mengaji boleh menyampaikan suatu amanah yang besar ini. Menyampaikan ilmu satu amanah. Amanah daripada Allah. Amanah daripada Rasul. Bukan rasa seronok. Orang ni orang seronok mengajar. Ceramah mengajar tak malam. Bila orang dengar dia mengajar followers dia 10,000, juta, 100,000, seronok. Dia tak tahu ini satu amanah. Kadang-kadang menyampaikan hadis-hadis yang maudhu', maklumat-maklumat yang palsu dihidangkan kepada masyarakat. Macam mana ni boleh buat macam tu? Benda-benda yang tak ada dalil dikemukakan, diketengahkan. Jadi macam mana ni satu amanah ilmu ni kita nak jawab di hadapan Allah Ta'ala, kita cerita maklumat yang salah berkaitan dengan agama Islam. Agama Islam yang suci, yang murni ini dikotori oleh sebahagian manusia. Di dalam penyampaiannya banyak mengikut hawa nafsu, mengikut andaian, mengikut kefahaman logik sendiri, bukan bersumberkan kepada kitab. Ini yang bahaya dia yang berada di dalam masyarakat. Kalau dulu memang orang kurang mengaji, kejahilan kerana kurang mengaji. Sekarang ni orang kuat mengaji, tapi dalil tak ada. Mengaji saja, tak ada sumber. Kalau mengaji berdasarkan kepada sumber, pada dalil ni orang cepat mengantuk, penat, letih, orang tak minat. Kalau mengaji tu dalam pengajian, di dalam ceramah tu banyak buka cerita, buat lawak menyanyi, orang ramai. Sebab orang nak berhibur. Pergi ke masjid surau ni nak ada hiburan, bukan nak mengaji sangat. Tu yang jadi masalah. Sebab tu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mengaji, duk jahil sampai ke sudah. Kami ni orang awam. Jadi orang awam sampai ke mati ya. Sampai bila nak berpegang macam tu? Kami orang awam tak nak mengaji Quran Sunnah. Bila saya mengajar tempat-tempat lain kan, ada masjid surau orang panggil, kita bagi dalil Quran hadis, dia tak nak. Kami ni tak ada pencen Ustaz, tak naklah pening-pening letih apa. Masa kerja dulu dia sanggup susah. Masa nak mengkaji agama dia tak nak susah. Nak pakai ikut orang. Itu penyakit juga orang mengaji tu. Kita cerita bukan tinggi pun, benda-benda asasnya kita bagi fakta, bagi dalil, dia jadi pening. Dia malas nak fikir, tak letih lah. Macam mana orang kita jadi macam tu? Cukup banyak orang perangai macam ni. Kalau kita keras juga, cerita juga, kita bentang sesuatu masalah di dalam pengajian, dalam tazkirah mengajar, dia jadi lama-lama seorang tak nak mengaji. Akhirnya tinggal 2-3 orang. Dia kena biarkan. Hak nak lari tu, biar dia lari. Hak nak belah, biar dia belah. Kita nak kualiti orang yang menuntut ilmu. Bukan nak kepada jumlah bilangan yang ramai. Kadang-kadang hak ramai ni buat semok je. Hak ramai ni kadang-kadang buat semok je. Dia kan nak mengaji sangat. Sebab tu kita di sekolah kita ni, di luar daripada bulan Ramadan, kita buat pengajian selepas Isya. Lepas Isya tu kadang-kadang orang nak tidur dah, kita buat lepas Isya. Kalau betul-betul nak mengaji dia mari. Kalau mari buat maghrib Isya ni kadang-kadang nak menghabiskan masa antara maghrib Isya ni duduk dalam masjid surau. Kadang-kadang bukan nak mengaji sangat, tak ada kesungguhan. Jadi kalau betul-betul nak mengaji ni, dia kena ada kesungguhan. Jadi kita nak test lah orang yang ada kesungguhan tadi nak mengaji betul ke tak. Sebab tu kita buat selepas Isya. Hak betul-betul tekun, dia telaki betul, dia memperhatikan betul-betul apa yang disampaikan, tak faham dia muzakarah, tak faham dia tanya, orang macam ni dia boleh ilmu. Kalau tidak jadi ikut-ikutan. Islam tu berdasarkan ikutan, bukan kepada kefahaman. Kefahaman berdasarkan kepada apa yang dia mengaji. Banyak orang Islam kita ni sekadar mendengar, bukan dia mengaji. Menjadi pendengar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pendengar, tak faham. Duduk dalam majlis ilmu, duduk tak faham. Tapi dia berbanggalah dah lama lah 30 tahun dah mengaji ni. Bila tanya sesuatu masalah, bincang sesuatu masalah, tanya dalil, tanya hujah, dia tak boleh nak cerita walaupun mengaji lama. Ada pula pihak individu cuba menghasut. Di antara ciri-ciri Wahabi tuan-tuan, dia tanya, kita mengajar ni ada dalil tak? Dia boleh cerita dengan orang macam tu. Kalau dia tanya dalil, itu ciri Wahabi. Kalau kita bagi dalil hadis, dia tanya pula hadis tu sahih tak sahih. Ni di antara ciri-ciri Wahabi yang tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan kena faham. Dia kata macam tu. Oleh kerana tu anak murid pun bila ustaz duk baca Quran hadis ni dia tak nak dengar, itulah ciri Wahabi. Dia nak ustaz goreng kan. Tahu goreng? Goreng ni minat. Hak bagi dalil, bagi fakta, bagi hujah ni dia tak minat. Jadi pelajar kita ni, dia jadi guru besok, jadi penceramah, jadi ustaz, jangan goreng orang.
baca dalil Quran hadis. Kita nak bukan nak ajak orang supaya sokong kita. Kita ajak orang kepada Allah dan Rasul. Kalau orang tak nak terima, dia punya pasal lah. Bukan ajak semua orang seronok dengan penyampaian kita. Seronok tak seronok itu jangan ada di dalam lintasan pemikiran kita. Jangan ada maksud-maksud yang lain daripada kerana Allah. Jadi sebab tu kita tengok banyak sangat orang ngaji ni tak ada kualiti. Sebab dia ambil daripada penyampaian yang tidak ada kualiti dalam majlis-majlis ilmu. Sebab tu majlis ilmu juga tidak ada keberkatan. Sebab tak bagi fakta, bagi hujah. Nak bagi orang seronok je. Berapa banyak kalau kita tengok dalam Facebook, dalam YouTube ceramah kan, bagi orang seronok kan. Lepas tu ketawa 1 jam mengajar ceramah setawa seronok, tak mengantuk. Oh, tak mengantuk betul lah ustaz ni mengajar, ustaz-ustaz ni mengajar best lah. Hilang mengantuk. Dia nak seronok, bukan dia nak ilmu. Okey, terus.